Selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Pernah tak terfikir kalau teks purba berusia 1,400 tahun sebenarnya bukan sekadar sejarah atau mitologi? Macam mana kalau ia sebenarnya sebuah cetak biru atau blueprint kesedaran manusia dan realiti? Teks ini, iaitu surah ke-21 yang dikenali sebagai Al-Anbiya, membentangkan satu kerangka yang sangat tepat mengenai bagaimana alam semesta kita bertindak balas terhadap setiap tindakan kita. Percayalah, ia bukan sekadar bacaan ritual, tapi ia sebenarnya satu manual operasi kosmik. Jadi, untuk betul-betul faham sistem sebab dan akibat ni, kita akan telusuri 5 fasa utama. Kita mula dengan anatomi kelalaian, lepas tu kita bangkit kepada realiti, fahamkan peraturan kosmik, teliti template berfungsi dan akhirnya pewarisan mutlak. Kita akan bermula dari mikroskopik minda manusia sehinggalah kita zoom out kepada undang-undang fizik yang mengawal seluruh alam semesta. Jom kita mula. Bahagian pertama, anatomi kelalaian. Teks ni memang tak buang masa, ia terus tunjuk kepada kita krisis sebenar yang manusia sedang hadapi pada waktu ini. Bila sebut hisap, mesti kita bayangkan hari pembalasan yang jauh di masa depan kan? Tapi sebenarnya kalau kita kaji akar kata bahasa Arab untuk hisap, ia bukan bermaksud hukuman rawak di masa hadapan. Ia adalah satu sistem penilaian berterusan, satu pengiraan matematik yang sedang berlaku tepat pada saat ini. Maksudnya di sini, accountability itu bukan sesuatu yang tunggu kita di garisan penamat. Ia satu enjin aktif yang sentiasa mengekori dan menutup ruang di sekeliling kita sekarang juga. Ia digerakkan oleh hukum fizik sebab dan akibat. Pendek kata, apa yang anda masukkan dalam sistem, itulah yang sistem akan keluarkan. Ayat pertama surah ni memang sangat mendalam. Ia terus diagnose masalah utama kita. Ia kata pengiraan kita makin hampir, tapi manusia masih selesa dalam keadaan ghaflah. Ghaflah ni macam kita sedang tidur walau mata celik, bergerak macam autopilot. Kita asyik tapis keluar kebenaran yang kita tak suka, padahal algoritma kosmik ni tak pernah berhenti mengira. Jadi, kenapa manusia gagal? Teks ni beritahu, bukan sebab kita tak pedulikan institusi agama, tapi sebab kita anggap hidup ni cuma satu permainan yang tak serius. Perkataan laib kat sini maksudnya bermain-main. Bila kita hidup dalam ilusi dan fikir yang pilihan kita tak beri apa-apa kesan pada sistem alam, masa itulah kita sebenarnya dah terputus terus dari realiti sebenar. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua, bangkit kepada realiti. Kalau manusia asyik tidur dan main-main je, apa agaknya intervensi yang alam sediakan untuk kejutkan kesedaran kita? Nak cari ubat kepada sikap suka main-main ni, kita kena tanya, macam mana teks ni definisikan senjata utamanya sendiri? Kita selalu sangat dengar perkataan zikir, tapi apa sebenarnya fungsi zikir ni? Menariknya, kalau kita telusuri akar kata dikir, ia bukannya bermaksud buku fizikal atau sekadar mantra yang diulang-ulang. Ia sebenarnya adalah satu isyarat kesedaran, satu wake-up call kosmik yang direka khas untuk kembalikan ingatan sedar kita kepada realiti, supaya kita betul-betul ingat siapa diri kita dan apa sebenarnya tanggungjawab kita. Tapi sayangnya, seperti yang ayat ini tunjukkan, kita manusia ni selalu sangat tepis wake up call ni dengan sikap yang sama. Sikap yang asyik terganggu dan nak main-main. Mesej tu sampai tau. Siap diupdate lagi mengikut arus peredaran masa. Tapi isyarat tu tetap gagal tembus kesedaran kita sebab kita tak pernah ambil serius. Kena ingat, peringatan ni bukan sekadar konsep rohani yang terapung di awang-awangan. Teks ni betul-betul suruh kita kaji alam semula jadi. Ia sebut tentang keadaan langit dan bumi yang dulu pernah bersatu, dipanggil Ratkik, kemudian dipisahkan menjadi Fatkik, dan macam mana semua hidupan berpunca dari air. Nampak tak? Peringatan ini sebenarnya sangat kukuh berakar umbi dalam realiti fizikal dan biologi yang kita boleh nampak dan ukur. Kita beralih ke bahagian ketiga, peraturan kosmik. Jom kita zoom out lagi jauh. Kita tengok pula macam mana alam semesta ni beroperasi mengikut teks ini. Alam semesta ni bukan sekadar ruang kosong, ia ada peraturan operasinya yang tersendiri. Ayat yang ini memang beri satu gambaran yang sangat brutal dan kuat. Ia guna perkataan fayahdumahu yang secara literalnya bermaksud menghancurkan tengkorak atau otak. Ia nak beritahu yang alam semesta ni satu medan dinamik di mana kebenaran mutlak atau hak sentiasa dilontar dengan pantas dan keras kepada ilusi dan kepalsuan, iaitu batil. Maksud utamanya kat sini, realiti itu sangat pasti dan tak kenal belas kasihan. Ia akan sentiasa langgar apa saja benda buatan manusia yang tak ada integriti. Kepalsuan tu lemah, tak ada struktur dalaman. Jadi bila ia bertembung saja dengan kebenaran, sistem asasnya akan hancur berkecai dan ia akan terus lenyap. Senang cerita, anda memang takkan boleh berunding dengan graviti.
Seterusnya, bahagian keempat, template berfungsi. Kalau tadi kita bincang hukum fizik alam, sekarang kita tengok sejarah manusia pula. Separuh kedua surah ni bawa masuk kisah tokoh-tokoh hebat masa lalu. Tapi bukan untuk kita dengar sebagai kisah penglipur lara. Ia sebenarnya peta jalan untuk kita navigasi realiti. Satu perspektif yang sangat mind-blowing kat sini ialah tokoh-tokoh yang kita panggil Nabi ni tak pernah pun digambarkan sebagai pengasas agama-agama yang saling bersaing. Sebaliknya, mereka semua bergerak di bawah ummah wahidah, satu orientasi kesedaran yang sama. Mereka semua tunduk secara sedar kepada kebenaran universal. Perpecahan cuma mula berlaku bila manusia selepas mereka pecah-pecahkan orientasi ini kepada pelbagai mazhab. Dari orientasi mereka ni, kita dapat kenal pasti satu formula penyelesaian krisis yang berulang. Ia satu mekanisme 3 langkah. Pertama, ada krisis atau kegagalan sistem. Kedua, ada seruan langsung kepada realiti. Dan ketiga, bila seseorang tu mula kembali selari dengan kebenaran struktur, alam semesta akan beri respons dan menyusun semula keadaan tersebut. Maknanya, kita kena berhenti tengok cerita mereka ni sebagai fakta biografi biasa. Tokoh-tokoh ini adalah template. Ibrahim tunjuk macam mana nak hancurkan penipuan sistemik. Sulaiman dan Daud ajar cara sejajarkan urus takbir dengan hukum alam. Dan Yunus buktikan, asalkan kita mengaku yang kita dah menyimpang, ia secara automatik akan aktifkan urutan penyelamatan alam. Waima kita berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Ini adalah kod operasi, bukannya mitos tau. Dan akhirnya, bahagian kelima, pewarisan mutlak. Kita kembali melihat gambaran makro untuk tengok apakah destinasi terakhir alam semesta ini dan apakah kesimpulan bagi sistem sebab dan akibat yang sedang rancak berjalan ni. Di penghujungnya, alam semesta digambarkan dengan cara yang sangat menakjubkan, seolah-olah satu pangkalan data atau daftar maklumat yang besar. Sampai satu masa, dimensi ruang ini akan digulung dan setiap blok data ilusi yang dah tak berfungsi tu akan di-reset semula ke keadaan asal sumbernya. Jadi, ke mana arah semua ini? Klimaksnya adalah pewarisan bumi. Dan realiti yang kekal ini, ia tak diwarisi oleh mana-mana sekta atau kumpulan agama. Sebaliknya, ia diwarisi secara automatik oleh Al-Salihun. Kalau kita kaji akar katanya, ia merujuk kepada mereka yang kukuh secara struktur, yang mampu membetulkan sistem dan kekal relevan secara fungsional. Alam semesta ini hanya akan simpan apa yang betul-betul berfungsi. Bila kita letak kedua-dua cara fikir ni bersebelahan, perbezaannya memang ketara gila. Satu sisi, kita ada pandangan dunia tradisional yang agak pasif, sektarian, di mana kita anggap hukuman tu jauh lagi tertangguh. Di sisi lain pula, teks Al-Quran yang asal membentangkan satu seni bina matematik yang sangat aktif untuk sebab dan akibat kosmik. Ini bukan lagi soal nak cop diri kita masuk dalam geng yang betul, tapi ia tentang sama ada struktur diri kita ni sejajar atau tidak dengan realiti kosmos. Pada akhirnya, teks ni tak paksa kita pun. Ia cuma bentangkan mekanisme universal yang memang dah sedia ada dan sedang berjalan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk difikirkan. Bila dah tahu yang alam semesta ni beroperasi sebagai satu sistem yang sentiasa membetulkan dirinya dengan tepat, adakah anda nak mula hidup selari dengan realiti atau anda masih nak terus anggap kehidupan ini cuma satu permainan? Pilihan di tangan anda. Kita jumpa lagi dalam sesi kupasan akan datang.